sekarang tapak tangan 3,000 ah. Okay, so I bagi you 1,000 tapak tangan dulu. Nanti I transfer 2,000 dalam akaun Hong Leong Bank lah. Dalam Maybank boleh? Maybank boleh juga. Okay. Nanti I bagi nombor akaun. Okay, so I mau tanya sikit ah. Boleh? You kerja sebagai apa? Pembantu tadbir perkeranian. Maksudnya I jawab call. Jawab kom ya. Okay, so K-Line. K-Line. Kerja berapa lama? Kerajaan Mia lah. Dari 2020 hingga sekarang lah 5 tahun. Kerajaan Mia. Kerajaan. Okay, bersih gaji berapa tu? Bersih gaji 3,000. 3,000. So you apply saya Mia loan pakai apa? Pakai su. Pakai so. Satu bulan dapat berapa? 2,300. 2,300. So you I kasih you tapak tangan berapa? Tapak tangan. I kasih you tapak tangan. 1,000. Tak ada total. 3. Total 3,000 kan? 3. Tapak tangan sekarang 1,000, 2,000 akaun. Ya, betul. Okay. So you ada hutang syarikat lain kan? Yang 15k tu. 15k tu. Itu dia yang bayar gaji Mia kan? Yang Maybank bayar gaji. Okay.